Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi datang di channel Marwazi Rimung. Ya, kali ini kita akan bahas tentang pu dah pilih Tonio kan. Ya kan. Orang tanya yang bakal mendem pu pilih Tonio kan. Ya, yang dipilih Tonio adalah PAS. Hanapah Uke dah pegang gerakan perubahan. Dia pilih Nasdem. Jadi berdua ni pilih PAS dan ni pilih Nasdem kah? Ya, peraju gerakan perubahan punyo ya, ni raya bu. Nyo tak apa Merdeka Aceh nyo. Pilih haju PAS dan Nasdem kah? Ya, mi kali dapat A kan? Mi kali A ya, payah dah tren, payah dah bertren nah. Contoh lagi ada pegah jeno kan. Maka dah pilih yang betul-betul pah you dah pilih nah. Yang pah you dah pilih. Ban. Pakan lagi yum barang ni. Ye. Naik tren lam. Hana kah? Yang kemudian banding dapat payah bat dah bertren. Ya, ban. Yang kemudian depu je. Nyo jong peraju nyo anak syuhada pegah Aceh bermerdeka. Giban Aceh bermerdeka. Ya, ban. Pilihlah PAS. PAS ni pilih. Ya, ni pilih lam Nasdem. PAS saya pilih Nasdem. PAS gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Ya, ban. Ni hana lele perhabar, hana trik-trik perhabar kan. Bebel siapa mentang ni bagi ju ni share ke kawan-kawan lain. Ya, ni syuhada pegah. Ni pegah ju. Ni pilih PAS. Gerakan perubahan. Ni pilih lam Nasdem. Ya, mihan apa kita yang lewur. Mihan apa kiban? Mihan apa ke dah pilih lam, dah pilih yang lain lam. Menakun. Yang banon timak juga apa? Di Raja Dunia pane meganta, di Raja Nanggro yang metuka-tuka, nyamban. Jadi nyo Raja Nanggro harus dah duka. Hanjit lewur sat-sat dan ada berdua. Nepatih balung kali yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.